Rabun sebelah mata je, nak kena pakai cermin mata ke tak? Customer ni berumur 14 tahun dan datang kepada kami dengan komplain dia kabur pada mata kiri. Selepas pemeriksaan dijalankan, saya dapati yang mata kanan dia tu power dia adalah plano ataupun kosong ataupun tak ada rabun lah. Tetapi pada mata kiri dia ada rabun sebanyak plus 2.5 ataupun kita sebut sebagai 250. Jadi persoalannya, perlu ke dia pakai cermin mata? Sebelah mata kanan jelas, sebelah mata kiri je yang kabur. Perlu ke? Kanak-kanak yang mata dia sebelah kabur, sebelah jelas ni, dia ada risiko untuk mendapat mata malas ataupun kita panggil sebagai amblyopia ataupun lazy eye. Untuk melihat, otak akan proses gambar, image ataupun data daripada mata kiri dan juga mata kanan. Apabila sebelah mata kabur dan sebelah lagi jelas, otak akan cenderung untuk pilih image atau gambar daripada mata yang jelas. Bermakna, lama kelamaan otak akan mula untuk mengabaikan gambar atau image daripada mata yang kabur itu. Lama kelamaan, mata yang diabaikan itu akan menjadi juling dan boleh develop amblyopia yang sukar untuk dibetulkan. Anda nak ke mata anda jadi juling? Sebenarnya ada sebab kenapa mata manusia ni ada dua. Salah satu sebabnya adalah 3D vision. 3D vision ni adalah penting untuk aktiviti yang memerlukan ketepatan ataupun accuracy. Contohnya nak main pingpong, nak main badminton ataupun membaca. Kesemua tu memerlukan 3D vision agar boleh dilakukan dengan baik dan juga selesa. Apabila mata anak anda sebelah kabur dan juga sebelah jelas, besar kemungkinan dia tak akan dapat 3D vision. Pukul bola, tak kena. Kesan jangka panjang untuk rabun sebelah mata ni termasuklah sukar untuk membaca, sukar untuk belajar dan cepat hilang fokus. Satu lagi kesan buruk dia adalah sekiranya berlaku apa-apa kepada mata dia yang elok tu, bermakna dia kena teruskan hidup dia bergantung kepada mata dia yang kabur. Mata dia yang kabur yang tak pernah diusahakan untuk jelas. Jadi, jawapan kepada soalan kita tadi, perlu tak anak dia pakai cermin mata? Jawapannya, perlu. Apabila penglihatan daripada kedua-dua mata ni jelas, kebolehan anak-anak daripada segi akademik, daripada segi co-curriculum dapat ditingkatkan. Kebiasaannya, kanak-kanak yang mata dia sebelah kabur dan sebelah jelas ni, dia tak akan komplain sebab dia bergantung kepada mata dia yang elok tu. Jadi, ibu bapa boleh bawa anak-anak anda kepada kami, Haniza Optometri, untuk kami periksa sama ada rabun sebelah mata atau tak.